Yang ni I tak suka. Kenapa you tak bincang dengan I dulu? I baru je dapat tahu lepas Saiful telefon tadi. Katanya dah dalam perjalanan nak hantar mak ke sini. You nak I bagi alasan apa? You nak ke adik I anggap I ni sebagai anak derhaka? Lagipun, you sendiri tahu kan, I bukannya suka orang tua tu datang ke sini. Yes, betul lah. Dah lah, mak you tu nyanyuk. Ibu buatnya kerja merata-rata nanti tak tu menyusahkan. Tahankan suara you boleh tak? Mak kat atas tu kan didengarnya nanti sakit hati dia pula. Lagipun, bukannya I nak suruh you buat semua kerja. Bibik tu kan ada. Suka hati you lah. Tapi, I nak pesan awal-awal. I tak ada masa nak layan semua kerana mak you tu. Nenek nak tinggal sini berapa hari, Daddy? Nanti macam-macam ni soalnya. Kaisara dah mengaji ke? Kaisara dah solat ke? Ish, tak sukalah Daddy. Dah lah dia buka skripnya lagi tu. Ew. Tak baik cakap macam tu Kaisara. Nenek tu, nenek kamu berdua. Ibu daddy. Lagipun, nenek cakap semua tu untuk kebaikan kamu berdua. Alah, Daddy sendiri pun tak pernah suruh kita solat mengaji bagai ni nenek pula nak melebih-lebih. Kan Sarah? Lah, kita sendiri pun tak pernah tengok Daddy solat mengaji bagai. Kan abang? Sudah tu. Sekarang, kamu berdua naik atas mandi. Sekarang turun bawah, kita makan sama-sama. Makan ya, Bu. Terima kasih, Bibi. Kamu tak makan sekali ke? Jomlah, makan sama-sama. Tak apa-apa, Bu. Saya makan aja di dapur. Permisi ya. Mak tak payahlah nak beramah mesra sangat. Bibi daripada dulu sampailah sekarang makan kat dapur je. Oh, maaflah. Mak tak tahu pun macam tu. Mak, kenapa Saiful tu hantar mak ke sini? Dia tu dah penat ke nak jaga mak? Kenapa kamu tanya macam tu? Ke kamu yang rasa terbeban mak datang sini? Aduh mak, cakap macam tu pula. Pian bukan apa. Tapi, bukan sebelum ni mak memang nak Saiful jaga mak. Lagipun, Pian dan Ida kan bekerja. Nanti siapa nak tengok-tengokkan mak kat sini? Mak yang minta Saiful hantarkan mak ke sini. Mak rindu sangat dengan Pian dan cucu-cucu mak. Kamu jangan risaulah. Mak datang sini tak lama pun. Esok lusa, Kartini datang jemput mak. Pian setuju kalau Kartini jaga mak. Dia tu kan mana ada kerja. Bolehlah dijaga mak dengan sebaik-baiknya. Kan mak? Mami, Daddy, ada bau apa tak? Macam bau hancing ni. Mak kencing ke? Mak jangan buat hal lah. Habis dah masuk sopa Mahidah ni. Mak, mak buat hal kencing kat sini ni kenapa? Mak tak pandai nak pergi tandas ke? Maaf Pian, mak tak sedar. Tak sedar apa ni pula mak? Takkan mak tak rasa nak kencing tu? Aduh, spoil mak betul lah. Daddy,
Dia nak keluar lepak dengan kawan je lah. Nak rehat kat rumah pun tak senang. Adik pun nak naik atas dalam bilik je lah, Mami, Daddy. Inilah namanya tak ada beban batu di kelas. Bibi! Bibi! Mana Ya, jauh. Bersihkan air kencing ni sekarang. Bersih betul-betul. Biar hilang semua bau hancing ni. Makanan ni pun tolong kemas terus. Kami dah tak ada selera nak makan. Mak ni Kai. Kau betul-betul memalukan Pian tau. Halo. Assalamualaikum. Ini. Boleh datang jemput mak dekat rumah abang Pian kau tak? Kalau boleh malam nanti. Sempatlah mak nak kemas pakaian dulu. Tak adalah. Abang kau jaga mak elok je. Kak Wahidah pun layan mak baik sangat. Mak bagi tahu je nak makan apa, terus abang kau berikan. Sebab itulah mak segan nak menyusahkan abang kau lama-lama. Baiklah. Jumpa malam nanti ya. Assalamualaikum. Wah, pandainya mak berdrama. Kenapa mak tak cakap je menantu dengan anak mak ni jahat macam tu? Oh, kena dah sampai rumah ini baru mak nak cerita semuanya. Apa yang kau cakap, Nida? Sampai macam ni sekali kau bencikan mak ya? Alah, tak payah nak berlakon lah mak. Ya, memang Ida tak suka mak ada kat sini. Menyusahkan, tahu tak? Kenapalah mak tak tinggal je dengan si Saiful tu? Kan senang. Oh, ke Saiful pun dah tak tahan nak bersihkan air kencing mak. Sebab tu dia hantar mak kat sini. Aida! Apa yang kau cakap ni ha? Mak tak pernah pun habiskan saya. Saya pun tak pernah langsung rasa terbeban jaga mak. Sebab tu tanggungjawab saya sebagai seorang anak. Tapi akak sebagai seorang menantu, akak sanggup layan mak mertua sendiri macam musuh. Allah, Saiful. Sudah nak. Mari kita duduk. Mak bawakan air ya. Mak, tak payah mak. Saiful pun tak inginlah nak duduk kat rumah yang mewah dan cantik ni. Orang macam kita mak, memang tak layak pun nak duduk kat sini. Ha, tahu pun kau. Jadi, tunggu apa lagi? Dipersilakanlah bawa balik mak ke kau ni. Kau ni kan, ikutkan hati aku nak lepas je muka cantik kau tu. Saiful! Berani kau cakap macam tu dekat kakak ipar kau. You. Nasib baik you balik cepat. Ada tak tahan dengan mak dengan adik you ni. Kenapa? Apa yang berlaku kat sini? Tadi aja dengar dia berbual dengan siapa tadi telefon. Sampai hati mak cakap kita lain dia teruk. Katanya kita biar dia berlapar sampai ke pagi tak makan. Ya, I betul-betul rasa kecewa. Mak cakap I menantu hantu. Ya Allah. Apa yang kau merepek, Nida? Kau sendiri dengar kan? Mak cakap apa tadi? Ya, memang Ida dah dengar semuanya. Mak cakap mak tak berkenan pun Abang Sufyan kahwin dengan Ida. Mak setuju pun sebab nak bolos sama hati Ida. Bila dah berjaya, Abang Sufyan boleh tinggalkan Ida. Selai sepinggan. Perempuan, kau jangan pandai-pandai lagi cerita Jangan sampai aku simbah dengan si muka cantik kau tu. Kau jangan berani nak berkasar dengan isteri aku. Mak, jadi inilah tujuan mak untuk datang ke sini. Untuk porak-peranikan rumah tangga Pian. Sekarang, dah puas hati ke mak? Puas hati mak! Kalau inilah sikap mak, Pian sampai bila-bila pun tak jumpa mak, tak apa. Pian bahagia hidup dengan isteri dan anak-anak Pian. Kau jangan jadi tangga Pian. Kau dah lupa ke dah salah kau?
Kau hidup mewah semua ni pun sebab kau tumpang tuah hati kau je. Kau tak payah cakap pasal asal-usul lah. Sebab aku ingat asal-usul aku. Aku tak nak anak-anak aku rasa kesusahan aku dulu. Kau pun tak payah cakap pasal asal-usul lah. Kau dan mak sama je. Kerja kau berdua untuk menyusahkan hidup orang. Hidup aku. Sekarang, aku nak kau berdua keluar dari rumah aku. Sekarang! Ya Allah. Sampai hati kau pian tergamak kalau mak dengan adik kau. Bibi! Bibi! Mana Bibi ni? Bawa balik orang tua ni sekarang! Ya, Pak. Nah, ambil barang-barang ni. Dan sekarang kau boleh berambus keluar dari rumah aku. Mulai hari ini, aku dah tak ada apa-apa hubungan dengan kau berdua. Sampai hati kau. Ini balasan mak atas segala pengorbanan mak selama ni. Bersaksikan kau, Saiful. Mak tak halalkan walau setitik susu yang mak dah berikan untuk kau. Dah lah tu, Mak! Dia dah tak nak tengok muka Mak dah. Kau pun sama je, Saiful. Sekarang, Mak berambus je lah. Ya Allah. Jika anakku derhaka dan tidak menghormati aku sebagai ibu, maka biarlah dia merasakan akibat perbuatannya. Hingga dia sedar kesalahannya, ya Allah. Mak, agak mak. Sudah mak, Jangan biar dia kering. Mak. Sakit hati betul lah. Memang dasar orang tua tak sedar diri. Kau tak datang, hidup aku dah cukup bahagia dah. Kau datang je, kau dah pura perandakan rumah tangga aku. Memang dasar. You! Kenapa ni? You! Jalan!